Assalamualaikum, salam sejahtera kepada pensyarah dan juga kawan-kawan sekelas. Saya Muhammad Ashri bin Malik, nombor metrik 290185 daripada PIS Melaka, akan menerangkan slide yang bertajuk prinsip percukaian dan implikasi cukai bagi negara Brunei. Cukai adalah bayaran wajib kepada kerajaan bagi membiayai perbelanjaan negara dan pembangunan ekonomi serta sosial. Hasil cukai digunakan untuk menyediakan kemudahan awam seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan dan infrastruktur. Selain itu, cukai juga berfungsi sebagai alat dasar fiskal untuk mengawal inflasi dan mengagihkan semula pendapatan. Negara Brunei Darussalam, sebuah negara beraja kecil yang kaya dengan hasil minyak dan gas, tidak mengenakan cukai pendapatan individu kepada rakyat. Namun, Brunei masih mengikuti hasil cukai melalui cukai korporat, duty import dan lesen perniagaan bagi mengekalkan kestabilan ekonomi dan menyokong pembangunan negara. Sejarah dan perkembangan cukai harta negara Brunei. Cukai harta di Brunei Darussalam tidak begitu meluas kerana negara ini memperoleh pendapatan utama daripada hasil minyak dan gas asli sejak penemuan minyak di Seria pada tahun 1929. Oleh itu, kerajaan tidak bergantung kepada cukai langsung seperti cukai pendapatan atau cukai harta untuk membiayai perbelanjaan negara. Namun, bagi tujuan pentadbiran tempatan, kerajaan memperkenalkan cukai penilaian harta di bawah Akta Majlis Bandaran yang dikenakan ke atas pemilik bangunan dan tanah di kawasan bandar seperti Bandar Seribu Gawan dan Kuala Belait. Hasil kutipan ini digunakan untuk perkhidmatan awam seperti penyelenggaraan jalan dan kebersihan bandar. Selain itu, Brunei turut mengenakan yuran tanah dan duty stamp bagi urus niaga harta, tetapi kadarnya rendah dan lebih berfungsi untuk tujuan pentadbiran. Secara keseluruhan, cukai harta di Brunei berperanan kecil namun penting dalam pengurusan bandar dan pembangunan tempatan. Definisi cukai harta. Cukai harta ialah sejenis cukai yang dikenakan oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan ke atas pemilikan harta tidak alih seperti tanah ataupun bangunan. Ia biasanya dikira berdasarkan nilai pasaran semasa harta tersebut atau nilai tahunan yang dinilai. Tujuan utama cukai harta ialah untuk membiayai perkhidmatan awam tempatan termasuk penyelenggaraan infrastruktur, kebersihan, keselamatan serta pembangunan komuniti. Menurut OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, cukai harta ditarifkan sebagai a recurrent tax on the ownership or use of immovable property, usually levied by local authorities for financing local service, iaitu cukai berulang ke atas pemilikan atau penggunaan harta tetap yang dikutip oleh pihak berkuasa tempatan bagi membiayai perkhidmatan awam. Tujuan cukai harta. Terdapat 3 aspek yang kita akan bentangkan dekat sini. Antaranya, yang pertama adalah aspek ekonomi. Cukai harta berfungsi untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dan bangunan, menggalakkan pemilik harta memanfaatkan aset mereka secara produktif. Ia juga membantu kerajaan menyalurkan dana kepada pembangunan ekonomi tempatan tanpa menambah beban cukai kepada rakyat. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Dari sudut sosial, cukai harta menyumbang kepada pembangunan komuniti yang seimbang dan bersih, membolehkan kerajaan tempatan menyediakan perkhidmatan asas seperti pengurusan sampah, pencahayaan awam dan kemudahan rekreasi yang meningkatkan kualiti hidup penduduk. Dan aspek yang ketiga adalah aspek fiskal. Secara fiskal, cukai harta menjadi sumber pendapatan tetap dan stabil bagi kerajaan tempatan, membantu menampung kos pentadbiran serta memastikan kelangsungan perkhidmatan awam walaupun hasil minyak berkurang. Klasifikasi dan teknik cukai. Cukai harta di Brunei ialah cukai langsung yang dikenakan terus ke atas pemilik tanah atau bangunan. Asas percukaian ditentukan berdasarkan nilai harta atau nilai tahunan penilaian oleh pihak berkuasa tempatan di bawah Akta Majlis Bandaran. Struktur kadar cukai pula bersifat kadar tetap flat rate, di mana peratusan cukai dikenakan sama rata tanpa mengira nilai atau pendapatan pemilik.
trend kadar cukai harta negara Brunei. Seperti yang ada di paparan, graf menunjukkan julat kadar cukai harta antara 0.2% hingga 2% bagi tempoh 2013 hingga 2024. Julat ini kekal stabil tanpa perubahan besar, mencerminkan dasar percukaian Brunei yang tidak membebankan rakyat dan bergantung kepada hasil minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan negara. Kadar purata ilustratif sekitar 1.1% menunjukkan bahawa sistem cukai harta di Brunei berfungsi secara sederhana dan tetap, dikawal oleh pihak Majlis Bandaran di bawah Municipal Board Act. Hasil kutipan cukai ini digunakan bagi pembangunan bandar termasuk penyelenggaraan jalan, pengurusan sampah dan perkhidmatan awam tempatan. Secara keseluruhannya, graf ini menggambarkan bahawa cukai harta di Brunei adalah stabil, rendah dan bersifat tempatan, selaras dengan dasar kerajaan yang menekankan kebajikan rakyat dan kestabilan ekonomi tanpa pergantungan tinggi kepada cukai langsung. Analisis prinsip cukai harta di Brunei. Sistem cukai harta di Brunei menekankan keadilan melalui penilaian berasaskan nilai pasaran, memastikan bayaran mengikut kemampuan pemilik. Dari segi kecekapan, kadar cukai yang rendah tidak menjejaskan ekonomi dan hasilnya digunakan terus untuk perkhidmatan tempatan. Ketelusan terjamin melalui peraturan jelas di bawah Municipal Board Act, manakala kemudahan pentadbiran dicapai dengan pengurusan sistematik oleh Majlis Bandaran yang mengurangkan kos dan memudahkan keputusan. Kesimpulan, secara ringkas, sistem cukai harta di Brunei menunjukkan bahawa negara ini mengamalkan prinsip percukaian yang seimbang dan berkesan. Pelaksanaannya menekankan keadilan melalui penilaian berdasarkan nilai sebenar harta serta ketulusan dan kecekapan dalam proses kutipan oleh pihak berkuasa tempatan. Walaupun Brunei tidak bergantung kepada cukai sebagai sumber utama hasil negara, sistem cukai harta yang wujud tetap menyumbang kepada pengurusan bandar, penyediaan infrastruktur dan kesejahteraan komuniti tempatan. Secara keseluruhan, cukai harta di Brunei dapat dianggap selaras dengan prinsip percukaian yang baik, iaitu adil, telus, efisien dan mudah diurus, sekaligus menyokong matlamat kerajaan untuk mengekalkan pembangunan yang mampan dan mentadbir urus ekonomi yang stabil. Kesan ke atas kerajaan. Cukai harta menjadi sumber hasil bukan minyak yang membantu menampung perkhidmatan tempatan seperti penyelenggaraan jalan dan kebersihan, walaupun sumbangannya kecil berbanding pendapatan minyak dan gas. Dari segi dasar fiskal, ia memberi fleksibiliti kepada kerajaan tempatan untuk menetapkan kadar cukai sendiri di bawah Municipal Board Act sambil mengekalkan dasar cukai nasional yang rendah. Kesan ke atas masyarakat. Cukai harta di Brunei menegakkan keadilan kerana pemilik harta bernilai tinggi membayar lebih mengikut kemampuan. Kadar cukai yang rendah mengurangkan gangguan ekonomi dan membantu membiayai infrastruktur tempatan yang menyokong aktiviti ekonomi. Selain itu, hasil cukai digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti melalui perkhidmatan awam yang memperbaiki kualiti hidup penduduk. Kesan pengelakan dan pelarian cukai. Pengelakan cukai harta di Brunei berlaku melalui sub penilaian harta, kegagalan mendaftar transaksi dan penggunaan struktur pemilikan untuk mengurangkan duty. Tindakan ini menjejaskan hasil tempatan dan mewujudkan ketidakadilan antara pembayar cukai. Tiada data rasmi mengenai skala kerugian cukai harta bagi tempoh 2013 hingga 2024, menjadikan anggaran kerugian hanya dapat dibuat melalui kajian lanjut. Data sokongan. Hasil kerajaan Brunei masih didominasi oleh minyak dan gas, namun turun naik sektor ini mendorong usaha memperkukuhkan hasil bukan minyak seperti cukai tempatan. Indeks pasaran harta RPPI menunjukkan perubahan nilai hartanah yang mempengaruhi penilaian cukai. Dari segi undang-undang, pelaksanaan cukai harta dan duty stamp dikawal di bawah Municipal Board Act dan Stamp Act.
yang menjadi asas kepada sistem pentadbiran cukai antara 2017 hingga 2024. Jadual trend hasil kerajaan Brunei. Cukai harta menyumbang sekitar 2 hingga 4% daripada hasil bukannya. Berperanan menampung kos pentadbiran dan penyelenggaraan tempatan. Trendnya stabil dan dipengaruhi oleh nilai pasaran hartanah serta pembangunan bandar. Kerajaan mengekalkan dasar cukai rendah tanpa kenaikan ketara kadar cukai harta sejajar dengan pendekatan fiskal berhemat. Itu saja pembentangan kumpulan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.